Hei, aku lapar lah. Kau yang ingat perut kau je nak melantak. Orang lain pun lapar juga. Tak ada otak. Dengar sini semua. Hei, aku ada berita tak baik ni. Aku ada berita tak baik. Aku pergi semua bazar Ramadan, semua dah terbakar. Dah tak ada makanan untuk kita nak buka puasa ni. Lina nak cakap sikit. Kau diam boleh tak? Okay, tak apa. Jangan ajak Lina pergi karaoke. Oh, okey, sekarang aku nak tanya kau. Tak payah pening-pening. Aku buat lauk ni. Oh. Oi, goreng tiga rasa sedap ni kot. Kau yang betul-betul nak tangkap lipas ni? Ini juadah berbuka puasa kita hari ni. Kau biarkanlah aku masak. Masak lomba. Panggang sikit. 3 rasa. Kau setuju tak? Setuju tak, Eman? Biar aku yang panggang. Linda, melindung. Jangan bagi kesempatan. Aduh. Selamat berpuasa. Puasa! Dah, lauk lagi ni. Yippee! Apa khabar sama puasa? Guys. Kalau macam ni tak rayalah kita. Sekarang aku ada satu plan untuk korang semua. Engkau, Mael, dengan Hasan. Ini macam bagus. Hasan, kau bawa Mael terbang, pergi tengok anak bulan sekarang juga. Pastikan anak bulan tu ada dan kita raya. Mael, ikut aku. Jom. Aku gaya! Tak nak! Tolong! Atau sekarang kau buat gaya poyong kau yang kipas tu. Aku panas lah. Boleh tolong aku tak? Sampai terbang pula. Lina duduk sini. Abang panas. Dia ni terbang pula. Ha? Kau tak puasa kan? Kau tak puasa. Kau tak puasa. Kau juga tak puasa. Ada, kau tak puasa. Kau tak puasa. Masuk rumah. Weh, bateri aku kau, weh. Azim. Terbang tak bawa charger. Ada charger tak? Biar aku selamatkan dia. Lambat. Melencuh. Berik je kau. Mereka di sana. Apa dia jadi? Apa dia jadi? Oh, mak kau panas? Apa dah terjadi? Bangun, anak bulan nampak tak anak bulan? Besok kita raya tak? Aku dah ada rasa mulut puaka aku bau dia bangun kau. Bunyi tak? Mulut kau bangkai. Aku nampak anak bulan.